Kak, saya nak balik Penang Times Square boleh? Times Square. Penang Times Square. Boleh. Okay, next video kita jalan pergi ke Lebuh Pantai. Ini bukan Lebuh Pantai KL lah. Beach Street, Penang. Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Kakiku. Ni kita throwback tahun 80-an. Sekarang saya ada dekat Financial Street. Ni kira Wall Street Penang version. Sini bank berderet dari Maybank, CIMB sampai yang tergeliat lidah nak sebut pada. Kerja sini semua pakai baju smart-smart. Tapi time lunch nasi kandang juga lepas cari. Nak balik Bagan, kok ni lah aku menampak nak pergi ambil ferry kat JT depan sana tu. Orang kata dulu memang dekat pantai, tapi lepas banyak sangat bank buka, pantai pun cabut lariu sebab tak mampu nak banyak sewa. Beach Street ni juga jalan yang first kali Francis Light buat bila dia turun kat Penang. Dulu jalan ni dia menghadap pantai, dia depan macam dia memang turun ke pantai sebab tu kapal terus berlabuh depan ni. Tu nama dia Beach Street. Lepas tu orang tambak sampai ke depan sana. Itulah kisah Beach Street. Cara sikit aku tak boleh abang lebih-lebih kena tengok Google ataupun cari pakar-pakar sejarah. Hampa, aku dah jalan dari hujung Beach Street sana sampai tang ni, satu apa pun tak makan dia. Perut ni dah main kompang kot. Aku beli bungkus aja, tak boleh makan tang ni sebab lepas ni nak menapak lagi. Kalau duduk, confirm terus booking hotel pergi jalan ni . Hotel. Kita jalan depan sikit tengok apa nama dia. Oh, The Prestige. Nampak luar pun dah rasa kaya 10 minit Ni dia Church Street Pier, Penang. Dulu tempat orang turun naik kapal nak pergi India, nak pergi China, nak pergi London, semua main tang ni Law ni dah tutup, mungkin tengah renovation kot. Tak pun benda ramai sangat orang duk buat tempat OTD. Jom kita sambung sikit lagi pergi cari bangunan custom Penang pula. Dulu ni lah bangunan custom, tempat paling ramai orang takut. Lagi-lagi kalau bawa barang-barang pelik dalam beg. Lah ni bangunan dia cantik macam biasa, tapi kosong, sunyi. Inilah tempat orang naik ferry pergi Bagan. Zaman belum ada jambatan Pulau Pinang tu. Ni kira highway atas Hayak lah dulu. Terletak di Pangkalan Whale. Nama JT ni diambil dari nama Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad, iaitu yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang yang pertama. From 1957 to 1967. Lah ni ferry 2 tingkat dah pencen. Dah guna ferry setingkat pula sekarang.
ni orang panggil Medanika. Kompleks makan, ada gerai, ada jual barang sikit-sikit. Tapi dulu, inilah stesen bas kat JT Penang ni. Dulu bukan saja stesen bas, tapi port rasmi minum air soya bean campur gula merah paling syahdu dalam sejarah. Kisah bas ni pula, kat sini saya memang MPPP sampai sini. Lim Seng Seng saya tak pasti sampai sini tak. Tapi dua jenis bas tu saya selalu ambil. Kalau Penang Yellow Bus tu saya tak pernah ambil. Tapi Penang Yellow Bus tu famous. Sebab bila saya nak balik sekolah, lalu depan Masjid Negeri tu MPPP je lalu. Kalau Lim Seng Seng, dia kena ambil kat Perangin Road, tak salah saya. Kalau salah tolong bagi tahu. Okey. Lah ni lepas turun feri kat JT Raja Tun Uda ni, tak payah jalan jauh lah. Terminal bas dah ada kat sebelah lah. Bas Rapid Penang semua main sini. Mereka connect terus antara JT dengan town. Kak, saya nak balik Penang Times Square boleh? Times Square. Penang Times Square. Boleh. Sekejap saya nak pergi tanda. Tak apa, saya duduk boleh. Dah mai Penang senang. Tak gaduh buat kereta, hampa naik bas ya. Nak buat kereta penuh nak cari parking ke bagai. Ni naik bas. Bas pun selesa, aircon. Murah pun murah. Khususnya dia kat Penang ni, historical site dia memang banyak. No wonder UNESCO World Heritage Site dia kat Penang. Penuh jalan lah. Pasal tempat-tempat lain tu nanti saya cerita. Sebab sekarang saya cerita memang zaman sekolah saya je. Zaman tu tak ada. Zaman tu seronok. Tapi lah zaman lagi dah abah aircon. Dulu bas tak ada aircon. Kalau lalu kat Beach Street ni, ramai duk ambil gambar bangunan lama kan. Tapi yang ni ramai tak perasan. Inilah Balai Bomba Beach Street. Bangunan ni pun bukan biasa-biasa. Dia pun termasuk dalam list UNESCO. Maknanya umur dia bukan sehari dua. Dah lebih 100 tahun. Hampa nampak tak ni? Fire hydrant. Tapi yang menariknya, hampa tengok betul-betul bawah dia. Made in mana? Made in Penang tu. Bukan importnya. Ni local product. Subscribe and like, tak susah mana pun. Klik je. Terima kasih ya. Okey, tunggu saya next video. Kita pergi belah bagan nak kot.